boleh tak anak waris nak jadi pentadbir tanpa persetujuan isteri waris? Saya faham dekat sini isteri dan anak lah. Okey, dia dekat sini dia bergantung pada situasi. Setiap kes dia kadang-kadang tak sama. Secara umumnya, siapa yang nak jadi pentadbir ni dia perlukan persetujuan daripada ahli waris yang lain. Contoh kalau kita buat kat pusaka kecil, pegawai akan tanya, siapa yang nak jadi pentadbir? Semua setuju tak? Sama juga. Kalau dekat High Court, kita kena dapatkan tanda tangan untuk affidavit persetujuan dan penolakan jadi pentadbir tu. Kalau dia tak sign, kalau kita submit pun kemungkinan pegawai tak akan luluskan surat kuasa tu. Dia ada proses lain. Jadi proses tu panjang lah. Maksudnya kalau tak ada persetujuan, tak boleh. Sebab itulah kalau nak jadi pentadbir ni kita faham kenapa setengah orang dia beri nak jadi pentadbir. Sebagai contoh, kadang-kadang kalau kata cerita bab duit cash lah kan. Duit tu akan masuk ke akaun pentadbir ataupun estate account. Ataupun akaun pusaka lah kita panggil. Jadi dekat sini, kalau pentadbir tu tak amanah, memang masalah besar lah. Sebab tu, siapa yang nak jadi pentadbir ni, dia mesti orang yang amanah, jujur, bertanggungjawab dan dipersetujui untuk dilantik. Dia dipersetujui oleh waris-waris lain untuk jadi pentadbir. Kalau tak, dia tak boleh nak jadi pentadbir lah.